Faham. Career is career. Faham. Itu cuma 9 to 5 job. Alright. Betul tak? Untuk kau hidup je. Faham. Tapi lepas tu untuk kau pengisian jiwa. Betul tak? Okay. Faham tak? Kita tak nak jadi zombie Kita tak nak jadi zombie yang kau 9 to 5, kau robot, balik tidur and everything. Habis tak. Tahu mati. Betul. Sebab lepas kau pension nanti kau nak buat apa? Faham. Ataupun kalau kau kena buang kerja ke apa benda kan, kau nak buat apa? Tak ada backup plan. Tak ada apa backup boleh. Faham. At least kalau kau ada invest maybe 50% kepada benda yang kau minat, mungkin kau habis kau kerja. Okay. Kalau ataupun kau kena buang, kau ada boleh kau ada backup ni yang kan, betul tak? Faham. Okay. So last kali soalan ni aku nak tanya. Dalam 10 tahun akan datang, apa planning kau yang kau rasa boleh kongsi? Apa yang kau nak grow kan band kau ke? Faham. Okay, ada. Sebab memandangkan kita bercakap dengan pasal dua perkara. Satu kerja, satu band. Okay. Aku jawab pasal kerja dulu.